Malaysia baru je selamatkan Formula One daripada kerugian hampir RM1 bilion. Bahrain dengan Arab Saudi ni, dia terpaksa batalkan F1 race mereka pada April lepas akibat daripada cancellation racing mereka tu. F1 berisiko hilang anggaran hilang RM100 daripada yuran penganjuran, hak penyiaran, penajaan dan banyak lagi. Disebabkan tu juga saham Liberty Media, pemilik F1 tu sendiri, jatuh menjunam pada 2.5 bilion. So that's how critical pembatalan racing tu. So untuk mengelakkan kerugian tu makin banyak, Formula One pun cadang digantikan Bahrain Grand Prix ni kepada tempat lain. So bila mereka nak tukar racing kat tempat lain, so dalam slot-slot yang mereka nampak tu hujung tahun dan juga bulan Oktober sesuai Azerbaijan GP dengan juga Singapore GP. So bila mereka jumpa tarikh dia pula, mereka tengah tengok pula track mana yang sesuai untuk timeline tu. Dan bila mereka tengok, selain daripada Malaysia, pilihan lain yang F1 nak nampak adalah Istanbul GP dekat Turki dan juga Portimao GP dekat Portugal. Tapi dua-dua ni ada masalah dari segi dua-dua kos logistik dia tinggi. Azerbaijan nak pergi ke tempat tu, dia nak pergi pula ke Singapore, kos dia lagi tinggi. Ditambah pula cuaca Europe masa Oktober sangat ekstrim. So dua-dua tu saja dah membuatkan perlombaan kat situ jadi tak seksi. Sepang International Circuit, Sepang masuk saja, everything falls into places. Mereka still ada lesson grade untuk menganjurkan F1. Mereka pernah jadi host selama 19 tahun. Mereka pula sebelah aja dengan Kuala Lumpur International Airport, dan ditambah pula next Grand Prix mereka dengan Singapore tu sangat-sangat dekat. Sepang ke ni driver sangat suka, especially 7-time champion Lewis Hamilton dan juga Mercedes driver sekarang iaitu George Russell. Dan kali ni kita boleh nampak F1 lebih perlukan Malaysia daripada Malaysia perlukan F1. Dan benda ni memang win-win di antara Bahrain dan Malaysia lah. Malaysia pula hanya kena sediakan red carpet dan juga provide the best hospitality kita pada semua peminat F1 yang main masa racing tu.